Dalam dunia ni kalau kau nak sesuatu, kau kena usaha tau. Tak kisahlah kau nak duit ke, kau nak apa-apa kan. Kau kena usaha, kau tak boleh duduk diam. Dan kau berserah diri, kau tawakal. Tak boleh. Kau kena ada usaha, kau kena ada ikhtiar untuk kau dapatkan apa yang kau nak. Contoh, kau nak duit, kau kena kerja. Kau kena buat perkara yang mendapatkan duit. Kau kena selesaikan masalah orang untuk dapatkan duit. Contoh, tambah-tambah kalau kau ni dah berkahwin kan, kau seorang lelaki, seorang suami, seorang ayah, kau kena ada tanggungjawab tu untuk cari duit bagi nafkah dekat anak bini kau. Kau tak boleh duduk diam. Kau tak boleh bawa kau punya perangai masa muda kau bawa dalam rumah tangga kau. Contoh, masa sebelum kau kahwin, kau suka melepak malam-malam. Kau suka main motor kan, contoh. Dah kahwin, kau still buat benda yang sama kan. Tak boleh macam tu. Kau kena ubah, baiki diri. Kau kena lebihkan perhatian dekat keluarga. Sebab tanggungjawab sebagai seorang suami ni berat. Nanti kalau kat dunia ni kau main-main, kau tak galas betul-betul, nanti macam mana kau nak jawab kat akhirat nanti? Banyak soalan kau nak kena tanggung, kau nak kena jawab. So, tanamkan sifat tanggungjawab dalam diri tu. Okay?